Selamat sejahtera dan greetings to all. Selamat pagi dan selamat menyambut tahun 2024 kepada semua. Saya Puan Hajah Teti Hani Zulkifli, Presiden Pengasas Persatuan Wanita dalam Urus Takbir dan Teknologi Malaysia atau WIKTA. Ini berkongsi satu topik, iaitu WIKTA dan CISM atau Corporate Integrity System Malaysia. CISM ialah pensijilan yang telah WIKTA dianugerahkan pada Disember 2022 oleh mantan Ketua Pegawai Eksekutif IIM atau Institute Integrity Malaysia, iaitu Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi. Terima kasih atas penganugerahan ini kepada WIKTA. Untuk pengenalan, CISM merupakan inisiatif bagi memerangi rasuah di sektor awam dan swasta dengan kerjasama IIM, SPRM, Transparency International Malaysia, SSM, Bursa Malaysia serta Suruhanjaya Security atau SC yang telah membangunkan modul yang dipanggil CISM yang membantu dalam pelaksanaan CISM di syarikat serta organisasi. Ia juga dapat membantu syarikat kecil dan sederhana dalam melaksanakan usaha pencegahan rasuah dengan mengambil kira saiz organisasi, jenis perniagaan serta tahap risiko. Selaras dengan Seksyen 17A Akta SPRM berkaitan liability corporate yang diluluskan pada Jun 2020. Ia satu peruntukan yang boleh mendakwa organisasi komersial dan menghukum pegawai serta kaki tangan yang melakukan rasuah untuk memperoleh projek dan faedah. Saya berpendapat ramai individu masih tidak menyedari keperluan untuk pelesinan yang betul daripada badan kawal selia apabila terlibat dalam aktiviti perdagangan yang berkaitan dengan kewangan, dana, saham, derivatif dan logam berharga atau precious metal. Kedua-dua individu dan syarikat yang mengendalikan mesti mendapatkan lesen yang sesuai. Untuk makluman terperinci, sila rujuk Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 atau CMSA yang ditadbir oleh Suruhanjaya Security. Sebagai non-government organisation atau badan bukan kerajaan serta badan bukan kepentingan atau NPO, WIKTA perlu tahu beberapa perkara, antaranya aktiviti yang melibatkan kes perdagangan emas, jongkong dan forex. Kami perlu merujuk Akta Kawalan Pertukaran 1953 atau ECA 1953, iaitu yang terletak di bawah bidang kuasa langsung Bank Negara Malaysia. Adalah penting juga untuk kami tahu dan maklum tentang peraturan ini untuk mengelakkan penglibatan secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti haram seperti pengubahan wang haram, yang melibatkan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, aktiviti yang melibatkan pencegahan pembiayaan, keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Kami juga perlu arif tentang aktiviti yang melibatkan kes rasuah yang melibatkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Elakkan dari mencari kelemahan dalam peraturan undang-undang yang telah digubal, yang telah ditetapkan. Ibarat kata, jangan terlampau berani. Dalam melakukan aktiviti perniagaan, ikutlah peraturan. Berwaspada terutamanya apabila berhadapan dengan foto, tangkapan skrin akaun bank, skim cepat kaya, MLM, atau skim piramid berbilang peringkat tanpa lesen atau sebarang skim lain yang meragukan. Walaupun menghadapi cabaran semasa, elakkan daripada menambah beban yang tidak perlu yang boleh menyebabkan penderitaan kita dan juga orang yang kita sayangi. Berhati-hati dan patuhlah kepada panduan peraturan dan undang-undang dalam memastikan kewangan kita selamat dan berdasarkan undang-undang. Sekian saya untuk topik WIKTA dan CISM. Bertemu kita di lain waktu. Sekian, terima kasih.